Guys, Avita buat hal lagi guys. Dia baru saja melancarkan satu motor skuter yang bagi saya sangat menarik, iaitu kita ada Viper 180. So dia punya reka bentuk memang bagi saya sangat-sangat menarik. Dia tampil dengan lampu fully LED. Jom kita tengok sikit dia punya lampu. Ni lampu dia, lampu fully LED, cantik guys. Okay, so dia punya signal melekat dekat tepi. Dia ada juga dashcam kamera. Dia punya windshield macam ni. Dia punya magak ni guys, trademark sikit, macam motor Dragon Ball sikit. Okay, so dia ada ABS, dual channel, dan juga dia ada traction control. Bentuk sisi dia memang cukup menarik guys. Korang tengok ni reka bentuk dia. Ni pula dari reka bentuk yang warna putih ni, cantik kan. Dan yang menariknya dekat sini, dia punya meter. Meter dia TFT meter, dan juga korang boleh touch screen guys. So memang best. And yang the best part dekat sini, dia punya traction control lah. Traction control dia ni korang boleh on dan juga boleh off lah. Dekat motor ni dari segi handle dia datang dengan handlebar, switch button dia pun menarik. Okay, korang tengok kat sini. And ini adalah dia punya sistem keyless. Dia punya ruang bahagian kiri pun boleh tahan luas. Korang boleh seluk dekat dalam lagi. Alright, dan dia ada utility hook. Motor ni juga dia ada USB port Type A dan juga Type C. Kapasiti tangki adalah 10.5 liter. So, untuk enjin pula, motor ini dikuasakan dengan enjin 178cc yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 18.2 horsepower dan juga 17.2 Nm of torque. Dah cukup power dia tu guys. Dan yang menariknya, seat dia boleh tahan besar guys. Korang tengok, boleh muat satu helmet dan juga boleh letak lagi macam-macam barang. So yang menariknya dekat sini, dari segi harga motor ni sangat-sangatlah murah, iaitu dijual pada RM8,998, didatangkan dengan 3 warna, satu warna hitam, satu warna putih. So warna putih ni cantik guys. Dan juga satu lagi warna grey. So mana satu pilihan korang saja yang boleh jawab. Okay.